Satu hari, satu ilmu. Hari ini, saya akan kongsikan satu rahsia yang ramai orang tak tahu. Sebenarnya, walaupun anda seorang yang boros, belanja sana sini, tetapi anda masih ada harapan untuk buat simpanan. Walaupun anda kerja bertahun-tahun, tapi bila dapat gaji, duit gaji tersebut tak tahu entah ke mana perginya dan tidak boleh nak menyimpan. Dan rahsia untuk anda buat simpanan adalah simpan dahulu, belanja kemudian. Setiap kali gaji dapat, anda perlu asingkan sebanyak 10% sahaja untuk anda buat simpanan. Dan simpanan yang paling selamat adalah anda simpan dalam bentuk emas. Kerana emas kalis inflasi dan dapat pupuk anda daripada sifat boros. Apa yang anda simpan hari ini akan memberi impak yang baik untuk masa akan datang. Sekiranya anda tidak pupuk tabiat menyimpan hari ini, masa depan anda akan kalang kabut. Dengan Public Gold, anda boleh simpan serendah RM100, walaupun kecil, nilainya akan bertambah dari masa ke semasa sekiranya anda konsisten menabung. Dan tambahkan ilmu tentang emas dan kewangan. Nak mulakan simpanan emas, boleh mesej saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Follow saya untuk tahu lebih lanjut mengenai emas.